Saya ni tengah mood nak raya sebenarnya. Jadi saya nak masak menu yang istimewa khas untuk anda bila nanti raya anda akan buat sendiri resipi saya, iaitu gulai nasi minyak menggunakan rempah Tok Ma sendiri. Ini ada set lengkap hidangan untuk episod kali ini, iaitu gulai nasi minyak menggunakan rempah Tok